Assalamualaikum bang. Salam. Apa ni bang? Kuih talam. Kuih talam bang. Ya. Okey, bagi saya setiap loyang sebuah satu noh. Sabar satu lah. Alright. Ini apa ni? Ini talam gula merah. Okey. Ini talam pandan. Talam pandan noh. Iya. Okey. Ini keladi. Oh, keladi ya. Iya, talam keladi. Bawah dia ada ubi keladi. Okey. Ini talam ubi kayu. Ubi kayu. Iya, betul. Ini durian. Durian ah. Singkong durian. Simuka ni ya, best seller ah. Iya, betul. Memang cepat ah. Iya. Okey, ini singkong biasa orang pandan. Okey. Simuka. Iya. Iya. Alright. Ini kan pulut kacau. Dua kacau. Iya, ada pulut manis orang panggil. Faham? Alright. Lepas tu yang ni apa? Ini bengkang lah. Ha, boleh? Ada bengkang roti, ubi kayu dengan bengkang susu. Ambil je. Okey, ubi kayu dulu ah. Iya, ubi kayu. Alright. Ini bengkang susu. Okey. Susu. Ini bengkang roti. Dah mati ya? Iya. Alright. Okey, macam ni wah. Jadi satu set dia kalau ikutkan satu set ada 20 ketui, RM32. RM32 ya? Ya. Oh. Dalam kat sini kita ada lebih kurang 11 ke 12 jenis kuih. Okey. Dalam ada talam gula merah, Alright. talam pandan, Okey. talam keladi, talam ubi kayu, Alright. kuih lapis, isteri muka pandan, isteri muka durian. Antara Okey. yang best seller lah. Oh, faham? Okey. Ada pulut kacau, bengkang susu, bengkang ubi kayu dan juga bengkang roti. Okey, total semua apa jenis ah? Total semua ada lebih kurang 10 ke 11 jenis tu. Okey, faham? Okey, ni semua siapa buat? Semua ni ni panjang panjang. Oh, maknya panjang siapa dia? Depa ni antara digital tu antara yang top juga lah. Okey bang, bagi saya bengkang satu set ah. Bengkang satu set lah. Alright. Okay. Roti ya. Iya. Satu set macam ni harga berapa? Satu set macam ni 3 ketui RM5 lah. Operasi kami start pukul jam 12.30 tengah hari sampai pukul 6.30 petang. Okey, cuti hari apa tu? Cuti Jumaat.